Ada pengalaman dalam hidup yang pada awalnya kelihatan biasa, tetapi sebenarnya membentuk siapa diri kita hari ini. Bagi saya, pengalaman itu bermula ketika saya menyertai satu unit beruniform di sekolah dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Masyita binti Muhammad Syahrizan, nombor metrik 303338, pelajar khusus SGDAK 3103, pengurusan kokurikulum di sekolah. Video ini merupakan tugasan individu bagi penilaian refleksi kokurikulum sekolah dan aspirasi guru atau reksa yang bertujuan untuk menilai pengalaman saya dalam aktiviti kokurikulum serta mengaitkannya dengan pembentukan diri sebagai bakal guru. Dalam video ini, saya akan berkongsi pengalaman saya semasa menyertai Kadet Pertahanan Awam Malaysia di sekolah. Saya merupakan ahli Kadet Pertahanan Awam Malaysia atau KASPAS masa saya bersekolah di Maktab Mahmud Alostar yang terletak di Alostar, Kedah. Saya mula menyertai unit beruniform ini sejak dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Saya juga turut bergiat aktif dalam unit beruniform ini serta telah mengikuti pelbagai aktiviti termasuk kem kenaikan pangkat bagi pangkat Lance Corporal, Corporal dan Sarjan. Melalui penyertaan dalam Kadet Pertahanan Awam Malaysia, saya telah memperoleh beberapa manfaat yang sangat penting. Pertama, saya dapat membentuk disiplin diri yang tinggi, terutamanya melalui latihan kawat dan pematuhan terhadap arahan. Yang kedua, saya memperoleh kemahiran kepimpinan apabila saya dinaikkan pangkat kepada pangkat sarjan dan diberi tanggungjawab untuk memimpin serta membimbing rakan-rakan. Yang ketiga, saya mempelajari semangat kerjasama kerana setiap aktiviti memerlukan komitmen dan sokongan ahli kumpulan. Pengalaman ini menjadikan saya lebih matang dan bersedia untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Dari segi pengurusan kokurikulum di sekolah, terdapat beberapa kekuatan yang dapat dikenal pasti. Antaranya ialah kepimpinan guru penasihat yang tegas dan berpengalaman serta perancangan aktiviti yang tersusun terutamanya dalam pelaksanaan kem kenaikan pangkat. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kelemahan. Antaranya ialah jadual aktiviti yang padat yang boleh menyebabkan pelajar keletihan. Selain itu, terdapat juga kekurangan penglibatan aktif daripada sesetengah ahli yang mungkin berpunca daripada kurang minat atau kurang pendedahan. Oleh itu, walau pengurusan adalah baik, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan. Dalam usaha untuk menambah baik pengurusan kokurikulum di sekolah, beberapa cadangan boleh dilaksanakan. Antaranya ialah memperbanyakkan aktiviti yang lebih interaktif dan menarik bagi meningkatkan minat pelajar. Selain itu, penggunaan teknologi seperti video atau simulasi latihan boleh membantu pelajar memahami sesuatu kemahiran dengan lebih berkesan. Guru juga boleh memberi motivasi dan galakan secara berterusan supaya pelajar lebih aktif dalam setiap aktiviti. Antara amalan yang terbaik yang saya alami ialah budaya disiplin yang tinggi serta semangat berpasukan yang kukuh dalam kalangan ahli. Amalan ini memastikan setiap aktiviti berjalan dengan lancar dan berkesan serta wajar dikekalkan dan diterapkan di setiap sekolah. Pengalaman ini telah banyak membentuk diri saya sebagai seorang individu dan bakal guru. Dari segi jati diri, saya menjadi lebih berdisiplin, berkeyakinan dan mampu berdikari. Dari segi tanggungjawab, saya belajar untuk menjadi lebih komited dalam melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Selain itu, saya juga memperoleh kemahiran insaniah seperti kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerjasama yang amat penting dalam profesion keguruan. Pengalaman ini menjadikan saya lebih bersedia untuk mendidik pelajar pada masa hadapan.
Sebagai bakal guru, saya berhasrat untuk memperkasakan aktiviti kokurikulum dengan menjadikannya lebih menarik dan berkesan. Saya ingin memastikan setiap pelajar terlibat secara aktif dan memperoleh pengalaman yang bermakna. Saya juga ingin menerapkan nilai seperti nilai disiplin, kepimpinan dan kerjasama dalam kalangan pelajar melalui kokurikulum. Hari ini, saya bukan lagi pelajar yang sama seperti dahulu. Tetapi, pengalaman itu yang membentuk siapa diri saya hari ini. Dan sebagai bakal guru, saya ingin memastikan setiap pelajar juga berpeluang merasai pengalaman yang sama.